ke mana lagi? Buku, di mana engkau buku? Kalau kawan-kawan nak tahu, buku at Kids on 2. Buku at Kids on 2. Kawan-kawan, saksikan buku at Kids on 2. Wah, pandai kamu cipta lagu. Buku at Kids on 2. Hai kawan-kawan, apa khabar? Harap-harap kawan-kawan semua sihat ya. Kawan-kawan sedang menyaksikan Buku at Kids on 2 bersama saya, Jacqueline. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita saksikan ulasan buku kita hari ini. Ulasan buku hari ini adalah Tenang Menjawab Soalan Peperiksaan, hasil karya Osman Affan, terbitan PTS. Buku ini adalah untuk membantu kawan-kawan kita yang sering gemuruh apabila menghadapi peperiksaan. Jangan risau, dapatkan buku ini dan mempelajari teknik-teknik untuk meningkatkan keyakinan diri semasa menghadapi peperiksaan. Semoga buku ini dapat membantu kawan-kawan mencapai kecemerlangan. Kawan-kawan, hari ini seperti biasa kita ada tetamu. Dan tetamu kita hari ini adalah penulis buku Legenda Tangkup Kadangan, iaitu Kak Vidaranita dari Kanada. Selamat datang, Kakak. Terima kasih kerana jemput saya dalam buku at Kids on 2. Apa khabar, Kakak? Alhamdulillah baik. Kakak, Legenda Tangkup Kadangan. Menarik tajuk buku ni. Boleh tak Kakak ceritakan sedikit tentang buku ini? Buku ni dari tajuk dia Tangkup Kadangan ni, sebenarnya tangkup ni adalah objek. Kadangan ni merupakan nama tempat. Boleh ceritakan lebih dalam tak? Dalam buku ni apa yang berlaku sebenarnya? Okey, buku ini menceritakan tentang penggambaraan Vina Lajib dan juga Alfa Johannes yang juga merupakan sahabat baik dan juga sepupu ke alam gaib melalui satu objek yang menjadi legenda di kampung mereka, iaitu Tangkup Kadangan. Di sana mereka telah membantu Gamandun Salam untuk memerangi kejahatan yang diketuai oleh Rogon Gayo. Jadi buku ini, kalau adik-adik nak tahu lebih lanjut lagi, adik kena dapatkan buku ini. Dan sebenarnya buku yang ini merupakan buku yang kedua. Apa nasihat kakak kepada kawan-kawan kita yang bercita-cita untuk menjadi seorang penulis? Okey, kepada adik-adik yang mahu menulis, adik boleh menulis bila-bila masa. Masa lapang ke, sebelum tidur ke. Kalau datang ilham tu, adik mula menulis. Sebab menulis ni kita boleh buat bila-bila masa dan di mana-mana saja. Kawan-kawan, menarik kan dengan kakak cerita pasal buku ni? Kalau suka tu, dapatkanlah buku ini. Kini masa untuk melihat carta buku pilihan BAS minggu ini. Saksikan. Sekarang kita lihat carta buku pilihan BAS. Nombor 1, Misteri Bunyi di Gunung Nuang, terbitan Jemari Seni. Nombor 2, Riwayat Kami, terbitan Karnadia. Nombor 3, Biar Betul Atuk, terbitan Karnadia. Kawan-kawan, jangan lupa untuk mendapatkan buku-buku yang telah kami ketengahkan dalam buku at Kids on 2 ya. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam buku at Kids on 2 pagi ini. Ingat ya kawan-kawan, sebelum berpisah, membaca itu pelita ilmu. Bye! Buai laju-laju. Bas, saya memang meminati buku at Kids on 2 tu kerana mereka memberi banyak informasi kepada kita. Tepat sekali. Memang itulah. Sekarang ni Bas ingat nak ambil angin kat sini lah sambil menemani kawan-kawan semua tu saksikan rancangan seterusnya. Temankan Bas, tolong buaikan ya. Kawan-kawan, saksikan rancangan seterusnya. Saksikan. Cepat.